Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita plan nak ke PD. Pula macam ni. Okay, kita nak ke PD. Tapi tak tahu kita nak camping kat mana. Tapi banyak no tapinya. Kita cari free campsite. Okay, bersih kat mana kita akan tidur untuk malam ni. Okay guys. Ni untuk satu hari saja. Di barang boleh lah, tak adalah banyak sangat. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Kita makan dekat Aceh. Apa nama kedai ni? Aceh Tom Yum. Kat kampung nelayan ni ya. Pantai nelayan. Oh, letih-letih. Okay. Tak payah keluar mana-mana pun, dalam ni je guys. Ni laut. Tom Yum Kung guys. Ya, nasi putih paprik ayam. Makan semua. Kita pasang lampu raya malam ni. Situ je. Malam ni pasang lampu kat sini je. Hari ni Jumaat, cuti sekolah lagi. Tapi nampaknya macam tak berapa ramai lah kampus. Ni silau lah geng. Tu tak banyak. Ni kita orang punya spot for tonight. Inilah letak camouflage. Sebab nampak tak? Tu agak silau. Sekarang ni nampak tak? Diorang tebang, diorang cantas lah dahan-dahan dekat belah sini pun sama. Tapi pagi esok lah kita orang tunjukkan. So as for now,
Inilah dia punya view di pantai nelayan. Sila geng. Tu deh. Biasalah free campsite. Tepi jalan lagi ni akan ada bunyi-bunyi beginilah. Dah lah, pukul 12 dah. Tidur dulu geng. Selamat malam. Keadaan di pantai nelayan pagi, pokok-pokok pun dah banyak dijantas ya. Malam tadi tak nampak, so pagi ni baru nampak. So kalau pagi agak, bukan pagi lah, pagi okey lagi. Kalau tengah hari dia memang agak panas. Macam ni lah. Untuk sementara ni nak tunggu dia, daun dia tumbuh balik kan. So dia memang panas lah. Kita breakfast kat sini. Udah air. Abang udah air apa? Dekat tepi ais. Udah tak? Kau ni. Okay, jemput makan. Macam biasalah, kita tapau je breakfast dekat Rizky Tom Yum tu, cross street. Kuih Putri apa? ya ke? Sini sikit tak nampak. Ni dengan kuih bom. Kita panggil kuih bom. Banyak Cik makan ni. Okay guys, kita dah habis packing pun. Sampai jumpa lagi di next video bang. Okay, jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Let's go. Let's go. Let's go. Sampai mata-mata ya. By the way. Bye guys. Assalamualaikum.